Okey, hai semua, selamat pagi. Okey, apa khabar semua? Okey, kejap. Jangan scroll dulu. Ray ada pengumuman yang sangat istimewa dan penting. Jangan lupa untuk menyaksikan persembahan saya secara langsung pada hari ini, okey, 11 pagi. Okey, 11 pagi di mana di UNITA International University bersempena dengan hari terbuka pengambilan Mei 2025. Dan hari ini saya bersama dengan Nur Hidayah akan mempersembahkan satu persembahan yang sangat-sangat istimewa, iaitu kami akan mempersembahkan sebuah lagu irama tradisional Melayu yang telah dipopularkan oleh Bidu Wanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza, iaitu Joget Pahang. Jadi kalau anda semua nak saksikan, jom datang beramai-ramai untuk menyaksikan persembahan secara live kami. Dan yang paling istimewa, kami berdua akan mewakili Kelab Bahasa Melayu UNITA KBMU untuk mempersembahkan persembahan ini. Jadi jangan lupa tau. Dan kalau semua nak tahu, ini merupakan persembahan Ray yang ke-14 di UNITA International University. Selama 3 tahun saya telah membuat banyak persembahan di UNITA dan ini merupakan persembahan saya yang ke-14. Dan ini merupakan persembahan nyanyian Ray yang pertama untuk lagu irama tradisional yang telah dipopularkan oleh Bidu Wanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza. Jadi saya begitu teruja sekali. Saya tak berapa sihat, suara saya serak-serak sikit, tapi saya akan buat yang terbaik. Okey, kita jumpa di sana pukul 11 pagi ni. Cepat-cepat tau, saya nak pergi bersiap. Bye.